create masa, kita kena curi masa untuk kita lakukan. Kalau kita nak tunggu masa yang perfect baru kita nak mula, kita takkan lari dengan perkataan sibuk, perkataan letih dalam hidup. Dua benda ni takkan lari lah kan, benda tu dah normal dalam hidup. Jadi at the end kita kena create masa, kita kena curi masa untuk kita lakukan aktiviti yang sihat dalam hidup. Walaupun sekejap, walaupun ringan, it's okay for you to start. You need to start first. So nanti korang akan cari cara macam mana korang nak panjangkan masa korang untuk bersenam, untuk korang nak buat yang lebih susah macam tu. Kalau korang nak tunggu yang senang, nak tunggu masa perfect, tenang kan, benda tu mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, mungkin setahun sekali. So benda tu lebih lah kata kompleks lah nak cari waktu yang betul-betul tenang selain korang dah settle semua hal kehidupan korang kan. Even korang banyak komitmen pun, tak banyak komitmen, selagi korang tak boleh nak uruskan masa, itu your problem. You need to solve your problem first. Thank you.